Ramai orang tanya Sally, apa beza simpan barang kemas dan juga simpan gold bar? Okey, mari Sally ceritakan serba sedikit lah dekat anda. Sally juga peminat barang kemas. Of course lah kan, kita perempuan nak pakai cincin, nak pakai gelang, nak pakai rantai, anting-anting, kan? Okey, bagi orang yang suka bergaya, of course lah, nak ada banyak set, nak tukar-tukar. Tapi bagi orang yang betul-betul nak menyimpan untuk masa depan, nak lebih keuntungan dengan emas, simpan gold bar. Kenapa? Gold bar adalah emas tulen 999.9. Okey, di mana tidak ada campuran bahan logam lain. Sedangkan barang kemas hanya 916 ketulinan dia, di mana ia mempunyai campuran logam lain sebab dia nak mudahkan untuk buat bentuk macam ni, kan? So dia kena campur logam lain sikit lah. Okay? Kalau yang ini terlalu lembut. Ada juga emas 999 emas perhiasan, okay? Tapi emasnya lebih lembut lah. Kalau nak buat design pelik-pelik ni, biasanya digunakan 916. Okay, dan perkara penting yang you all perlu tahu adalah emas gold bar ni, okay, gold bar ni dia punya spread ataupun orang kata susuk nilainya hanya 7.5% sahaja untuk 50 gram ni lah. Kalau public gold dia siap dah bagi tahu 6% hingga 9% sahaja susuk nilai. Dan susuk nilai emas hanya terjadi sekali sahaja, iaitu pada waktu kita beli. So jadinya bila kita dah tahu susuk nilai 50 gram emas ini 7.5%, dan kita jangan jual di waktu harga asal belian, tolak spread 7.5% tu dengan harga semasa ianya lebih rendah. So jangan jual. Harga semasa kena lagi tinggi daripada harga asal kita beli, tolak spread. Faham ke tak ni? Kan? Jadi, tapi kalau emas perhiasan, okay, dia punya spread dia 15 ke 25%. Spread cost dia, susuk nilainya lebih tinggi. Jadi kalau kita nak jual, kita kena pakai lama sikit. Baru boleh jual. Kena pakai 5 tahun, 10 tahun, baru jual, baru balik modal lah. Ataupun adalah keuntungan sikit. Kalau nak untung banyak, kena simpan gold bar. Tapi gold bar tak boleh pakai lah. Kena simpan. Sebab tu orang kata kalau nak kaya, kalau nak lebih banyak untung, kena simpan gold bar. And then lagi satu, kalau 50 gram ni, okay, 50 gram ni, untuk item 50 gram ni, kos upah dia ataupun kita panggil gold premium cost dia hanya RM40 sahaja. RM40 kos upah dia untuk 50 gram. Ini 42 gram macam tu. Rantai ni 42 gram dan kos upah dia RM980. Nampak tak? Ini kos upah RM40. Ini kos upah dia dalam 980. 900 lebih lah. Okay? Dan berat dia tak sampai 50 gram lah. Jadi, bila kita nak cover kos upah dan juga spread kos susuk nilainya tu, kena ambil masa yang lama. Untuk mendapat keuntungan. Memanglah harga emas akan naik. Kita memang tak sedar. Sebab waktu kita beli, kita ada duit dan kita dah pakai emas ni. Bila kita jual, kita akan dapat duit. Tapi adakah duit yang kita dapat ketika jual itu sama dengan duit yang kita beli ataupun lebih banyak daripada duit yang kita beli tu? Kalau pakai setahun dua, tak balik modal lagi lah orang kata. Tapi boleh pakai lah, boleh melawar. Tapi dengan gold bar ni, keuntungannya lebih tinggi. Sebab susuk nilai dia rendah, 7.5% sahaja untuk item 50 gram ni. Dan kos upah ataupun gold premium dia hanyalah RM40 sahaja. So itu adalah dua perkara penting yang you all kena faham antara emas 916 dan juga emas 999 gold bar ni. Jika anda nak cepat kaya, jika anda nak cepat mendapat keuntungan,
simpan gold bar. Lelaki simpan gold bar. Barang kemas tak boleh pakai, boleh beli bagi dekat isteri pakai. Okey, kalau nak ilmu emas lebih lagi, follow Titi Sally. Dan juga kalau nak buka akaun emas dan nak ilmu emas dengan lebih banyak lagi, join Circle Sally. Klik link di bawah, daftar percuma sahaja.